Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azura dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bungor. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Sebelum ini kita belajar tentang idea dan usaha awal sistem pendidikan kebangsaan. Hari ini kita tengok pula sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Di Borneo, usaha untuk menyelaraskan pendidikan juga giat dijalankan. Pada tahun 1995, E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran Negeri Britain, telah dijemput untuk meninjau perkembangan pendidikan di Sarawak dan Sabah. Pendidikan kebangsaan di Sarawak. Laporan Woodhead mencadangkan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang berfokuskan kepada sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, sukatan pelajaran, peperiksaan dan buku teks diseragamkan dengan unsur tempatan serta pendidikan sivik diajar secara formal. Apakah matlamat utamanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memupuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak. Di Sabah pula, cadangan Woodhead diterima dengan beberapa pindaan. Usaha dilakukan untuk mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan Inggeris di sekolah Cina serta memastikan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Menjelang kemerdekaan tanah air, satu sistem pendidikan yang lebih mantap diperlukan. Justeru Penyata Jawatankuasa Pelajaran 96 diwujudkan yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein pada tahun 1956. Tugas mereka adalah mengkaji semula sistem sedia ada dan mencadangkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang baharu. Kita dapat saksikan di sini melalui sistem pendidikan kebangsaan terdapat 3 teras utama iaitu yang memupuk integrasi. Yang pertama ialah sistem persekolahan yang sama bagi semua bangsa. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Di bawah penyata ini, sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, manakala sekolah jenis umum boleh menggunakan bahasa Inggeris, Cina atau Tamil. Namun, bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar di semua sekolah menengah di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan pula akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Penyata Razak 1956 ini bukan sekadar dokumen undang-undang. Kesimpulannya, asas kepada sistem pembentukan kebangsaan ini kita bermula dari tahun 1991 hingga 1996. Kita dapat saksikan di sini terdapatnya laporan Benz dan Fenwu pada tahun 1951. Laporan Ordinal Pelajaran pada tahun 1992. Laporan Woodhead pada tahun 1955 dan laporan Penyata Razak pada tahun 1956. Rentetan sistem pendidikan kebangsaan ini berjaya menyatukan sukatan pelajaran dan peperiksaan dalam memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan dan identiti sepunya dalam kalangan generasi muda Tanah Melayu. Sekian sahaja video pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.